Sekali lagi jawapan PMX tak Dulu pasal Syamsul Iskandar, kali ini pasal Azam Baki. Negara kini kecoh dengan pendedahan demi pendedahan mengenai isu integriti Tan Sri Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM, hasil dari laporan siasatan media antarabangsa Bloomberg. Bermula dengan pendedahan pemilikan saham yang melanggar peraturan penjawat awam, hari ini keluar pula laporan siasatan terperinci oleh Bloomberg mengenai tuduhan SPRM bersekongkol dengan ahli-ahli perniagaan tertentu, termasuk yang pernah disiasat atas tuduhan mencuci duit kongsi gelap. Saya tunggu lebih 24 jam untuk mendapatkan reaksi pertama Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini reaksi beliau. Datuk Seri, komen mengenai Azam Baki, adakah nak kerajaan akan pecah Azam Baki, Datuk Seri? Relax. Orang buat kerja nak pecah sebab apa? Nak ambil yang perasuah tak kau? Dia ada saham satu. Ini masalah. Biar dia baca penjelasan dia lah. Ini satu penyakit juga. Orang buat kerja, you maki buat apa? Wrong. Dengar penjelasan masing-masing. Okey? Terima kasih. Saya ulang verbatim reaksi Perdana Menteri. Orang buat kerja nak pecat mengapa? Nak suruh ambil perasuah jaga. Baca penjelasan Azam Baki. Dia buat kerja. Buat apa maki dia? Dengar penjelasan masing-masing. Itu kata PMX lah. Walaupun saya kecewa dengan jawapan ini, walaupun jawapan tidak ada langsung lah, tapi kita kena tabik jugalah kemahiran lari dari menjawab soalan yang PMX ada. Soalan rakyat ni mudah. Tan Sri Azam Baki telah melanggar peraturan mengenai pemilikan saham oleh penjawat awam. Bukan sekali, bukan 2 kali. Setakat ini pendedahan menunjukkan dah 3 kali. Sama banyak dengan sambungan kontrak dia oleh PMX 3 kali. Jadi apa tindakan yang akan diambil oleh kerajaan kerana perkara ini melunturkan kewibawaan dan keyakinan rakyat kepada SPRM? Jawapan PMX, dia buat kerja, nak suruh ambil perasuah jaga. Dua-dua jawapan ni sebenarnya ke laut. Kalau alasan seseorang yang buat kerja, maka dia boleh langgar peraturan dan ada salah laku, macam tu Datuk Seri Najib tak adalah masuk ke penjara. 9 tahun beliau jadi Perdana Menteri, ada saja jasa beliau dan ada hasil kerja beliau kepada rakyat. Tetapi bila sudah terbukti ada pecah amanah yang melanggar undang-undang, maka beliau telah dijatuhkan hukuman. Tidak ada satu undang-undang pun di dunia ini yang mensyaratkan seseorang yang melakukan jenayah hanya boleh dihukum jika pesalah itu tidak buat kerja ataupun tidak ada kebaikan. Malah undang-undang yang ada di seluruh dunia ini sebenarnya terbalik dari itu. Kamu boleh ada jasa yang besar, tetapi jika kamu melakukan jenayah, kamu tetap akan dihukum seperti orang lain kerana jenayah tetap jenayah. Kalau tidak, buat apa ada undang-undang? Jawapan kedua, nak suruh ambil perasuah jaga SPRM. Tak ada siapa pun yang suruh ganti Tan Sri Azam Baki dengan perasuah. Malah kita kritik Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana masih lagi berdegil mengekalkan Tan Sri Azam Baki walaupun sudah ada banyak persoalan mengenai integriti beliau. PMX pusing seolah-olah kalau kita mahu Tan Sri Azam Baki diganti, kita ni nak letak perasuah ganti dia. Apa punya kona macam ni? Saya bimbanglah kalau reaksi PMX ini sebenarnya adalah satu perlambangan apa yang dia rasa, iaitu hanya orang yang dia percayai atau yang dipilih oleh beliau, orang itu confirm bersih dan confirm bukan perasuah. Kalau orang itu pula bukan pilihan dia, orang itu pula automatik jadi perasuah. Macam itu baik Lantik Nurul Izzah je lah jadi Ketua Pesuruhjaya SPRM sebab anak dia sendiri confirm tak timbul isu lantik perasuah jaga SPRM.